Benda ni wajib ada dekat semua kitchen korang. Apakah benda ni guys? Benda ni adalah alat untuk kita check ada tak CCTV ataupun kamera dekat kawasan tu. So sekarang ni korang tahulah kan, dekat changing room, tempat kita nak tukar pakaian pun dah tak selamat, dekat toilet pun dah tak selamat, ada kamera, ada CCTV merata-rata yang boleh mengintip kita. Dan kalau korang pergi ke hotel-hotel pun kadang-kadang dah tak selamat. So benda ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting untuk korang bawa sebagai kitchen. So korang letaklah sebagai kitchen dekat korang punya kunci. So korang boleh bawa ni ke mana-mana. In case kalau korang nak guna, korang boleh letak je dekat mata. Dia ada infrared filter dekat sini yang mana korang boleh tengok semua benda dalam keadaan warna merah. Dan korang boleh tekan, ada satu butang kat sini untuk on lampu merah. So lampu ni kalau korang tekan, dia akan bagi sinaran kepada lens kamera. So lens kamera ni dia perbuat daripada kaca. So apabila kita tekan ni, lampu ni dia akan bersinar. Dan apabila lampu tu bersinar, kita akan nampak dengan jelas dan terang melalui kaca yang ada ni. So guys, kalau korang nak tengok lebih detail, korang check out dekat beg kuning di bawah. Benda ni wajib ada satu.